Okay, Assalamualaikum semua. Jadi hari ni kita nak makan cendol pulut kita, cendol pulut Chen Ma. Okay, ni cendol pulut Chen Ma. Okay, portion dia lebih besar daripada cendol biasa. Dan kita ada tambahan RM1 je daripada harga cendol biasa. Semuanya ada jagung, ada kacang, ada cendol dan ni kita tambah pulut lah. Actually itulah pulut ni, dia menambahkan rasa cendol lah biasanya kan. Bismillah. Ni kalau tambah durian ni memang lagi sedap lah. Cuma itulah durian kita tak start lagi. Mungkin coming soon lah durian. Okay. Cuaca kita pun hari ni Alhamdulillah panas. Panas terik. Sejak 2 minggu ni asyik hujan je. Ni. Okay. Panas-panas ni datanglah makan cendol pulut. Siapa yang tengah jaga kalori apa semua jangan datang lah. Sebab cendol pulut ni memang tinggi lah kalori dia.